Assalamualaikum geng kebun. Kami nak tuai nenas lagi tapi bukan yang ini. Yang ini nenas Yankee. Yang kami nak tuai nenas MD2. Macam biasa tanggalkan dulu dawai yang jadi pelindung bagi nenas ni dari dimakan tikus, tupai dan dicuri monyet. Bila nampak 2-3 mata nenas ni dah berwarna kuning, kami terus tuai. Walaupun nampak hijau tapi isinya dah masak ranum. Kali ni beratnya hanya hampir 3 kilo saja. Pokok nenas yang dah dituai akan mengeluarkan sulur. Pokok yang ni ada sulur angin. Sulur angin ialah sulur yang melekat pada induk. Pokok yang ni dia ada sulur angin saja, tak ada sulur tanah. Pokok yang ni pula ada sulur tanah. Sulur atau anak pokok nenas ni ada atas tanah, kita panggil sulur tanah. Pokok nenas ni pula ada sulur tanah dan ada sulur angin. Ketiga-tiga pokok tadi nenasnya kami dah tuai. Kami biarkan saja pokok nenas yang dah dituai tadi untuk biarkan sulur-sulur yang ada pada pokok ni membesar. Bila sulur dah besar, kami ambil untuk ditanamkan tempat lain. Kalau nak biarkan saja pada pokok ni pun boleh. Tapi buah nenas ni nanti tak dapat membesar sempurna. Kalau nak yang berkualiti, kita asingkan sulur tadi dari induknya. Kalau ada sulur tanah dan sulur angin, kami memilih sulur angin untuk ditanam. Yang ini pula jambul nenas. Ada yang tanya saya antara jambul dengan sulur, yang mana lebih cepat membesar dan berbuah cepat? Ada yang menjawab, tanam dari jambul lambat berbuah. Tapi pengalaman kami bergantung pada cara kita jaga pokok tu. Kami tanam dari sulur dan jambul, kedua-duanya berbuah sebelum setahun. Waktu tanam, kami gaulkan tanah dengan dolomite dan baja organik. Bila pokok usia 7 bulan, kami letakkan hormon nenas dan sedikit baja. Ikutlah cara mana kita tanam asalkan pokoknya berbuah dan kita merasa makan. Alhamdulillah.